Ya, media pada hari ini bersama-sama untuk dalam hari yang baik, dan saya ingin nyatakan di sini setelah perbincangan dilakukan dan pertemuan dengan rakan-rakan yang turut hadir pada hari ini, di mana kita dapat permuafakatan untuk membolehkan supaya dapat kita satukan rakyat Sabah menerusi satu landasan buah parti warisan ini. Maka bukan hanya dari segi ingin melihat supaya Sabah sebagai sebuah wilayah yang inginkan supaya kekayaan yang ada dan kemudahan yang ada akan dapat dimendapat oleh generasi yang akan datang ini. Maka dengan itu kita yakin dalam masa dah pun bubar Dewan, dan kita tahu bahawa penamaan calon dah pun ditetapkan 15 hari bulan dan 29 hari bulan hari mengundi. Jadi jangka masa itu agak singkat, dan kita tahu bahawa perkara ini boleh menentukan masa depan negeri Sabah yang ada. Tapi dengan setelah kita meneliti keadaan di peringkat akar umbi, alhamdulillah nampak bahawa ada sedikit sebanyak sambutan yang amat menggalakkan. But as I mentioned, we cannot be too complacent in our life. We have to work hard. Kena kerja kuat. Tapi jauh penting daripada itu bagaimana kita menyatukannya. Rakyat Sabah ini dengan berbagai kaedah, kena kita sedar dan tahu bahawa penting bagi kita untuk menerusi melakukan sesuatu perkara yang boleh menyatukannya. Kita dah ada pengalaman. Saya sudah bergabung dengan mana-mana pihak. Parti pun, ya, dari sebagai parti yang ada, semua kita dah kerjasama. Tapi bila melalui pengalaman kita, sudah sampai ketikanya bahawa kita nyatakan bahawa Sabah perlu ada kesatuan, united, ya, dari segi untuk usaha kita menjayakan masa depan anak-anak Sabah ini. Dan kita gunakan satu landasan parti yang berbagai bangsa warisan untuk membolehkan ianya menjadi kenyataan. Kerana kita sedar dan tahu dahulu gabungan parti-parti pun ada. Bergabung dengan Pakatan Harapan, bergabung dengan APCO, bagi jawatan, bagi berbagai-bagai. Tapi bila kita melihat dalam perjalanan politik kita, sudah sampai ketikanya kita satukan menerusi satu landasan parti warisan, iaitu kerjasama parti warisan dengan rakyat Sabah yang ada. Dan hari ini saya ingin nyatakan bahawa Datuk Harun bin Ismail Timbalan Ketua Bahagian PGRS, iaitu N3 PITAS, serta Timbalan Ketua Wanita Bahagian PITAS Suryati Matasir Malai Syarudin, AJK Bahagian N PITAS, dan Ahli Majlis Daerah Penyelaras PDM PITAS. Yang Suryati tadi bendahari dalam AJK Wanita GRS, Pemaju Mukim PITAS, Ketua Wanita PDM PITAS. Stanley, AJK Bahagian PGRS PITAS. Arifin Matasin, CDO N3 PITAS, merangkap AJK Bahagian PGRS PITAS. Idrus bin Opi, Ketua Kampung PITAS, Ketua Cawangan Kampung Ranggu. Mahaya Asmara, Wakil Ketua Negeri dalam Mahkamah PITAS, Ketua PDM PITAS. Zulkifli bin Otong, JKK, Ketua Kampung Taka Blok 5. Bersekali dengan ini juga, ya, rakan lama iaitu Datuk Peter Chin Ki Yong, Ketua Bahagian Parti LDP N4 Tanjung Kapur, dan juga Masri bin Koyo, Ketua Penerangan LDP. Pung Kiong, Bendahari. Yong Kim Fu, AJK Bahagian Ketua Cawangan. David Lee Yun Fu, AJK Bahagian. Masingka bin Kolong,
AJK bahagian Ketua Cawangan bersama dengan 232 orang. Dan turut bersama iaitu PJRS Pantai Manis, Amri Abu Bakar Ketua Penerangan, Ketua Penerangan PJRS bahagian Pantai Manis N29, Willy Sim Sun On, Kapitan Cina Papar, Puan Yatima Masir, Ketua Cawangan, Dulaman Mini, Timbalan Ketua Cawangan, dan Safwan Bayar. Dan ini apa yang saya nyatakan bahawa penyertaan ini sudah pasti dia akan membolehkan kita dapat menyatukan rakyat Sabah ini dalam satu gagasan parti warisan ini, dan kita harap ianya akan menjadi kenyataan dan kita berdoa. Ya, kita yakin bahawa selepas pilihan raya nanti kesatuan ini kita akan teruskan bagaimana untuk menjayakan supaya how best we can unite the Sabahan people with the right kind of directions in mind, with the intentions to ensure that the future generations will do a better life, kehidupan yang jauh baik daripada yang apa kita rasa pada hari ini. Okey, terima kasih banyak. Just want to ask because kita nampak banyak penyertaan dari parti-parti lain, and previously you have been reiterating how you want members and leaders yang loyal dan konsisten. Namun penyertaan ini semua dari parti-parti lain, how do you see them strengthening the party, and how are you sure that they will not leave when they have better offers? The most important things that in life is that how best we can unite the people within the system. That we have seen that. I have seen it with my own eyes how UMNO was divided, even how UMNO was deregistered in 1985, 1990 something, when then was BN chaired by Tung, president of MCA, because UMNO was illegalized. I saw with my own eyes on how the thing was done, and how, for example, like, you can see not only at the national level, but also within parties in Sabah. I've seen it. So it's important for us and how best we can unite. We learn lessons well. I did indicate that how best we can unite them by them joining us. But we don't, when I discuss with them, there's no condition as such that you join, but strengthen us. Some of them, where they come in with sort of like, conditions imposed to become candidate, to become minister, could become whatever it is. But I'm so glad and I'm so happy, to observe all these sort of things I discussed with my colleague, deputy presidents of Parti Warisan, their liking. And then when we accept certain group of people, we ensure that it can strengthen and unite the party itself, not to divide the party. But of course, there will be incidents, there will be some kind of things happening. They said, even within the party itself, they are talking about, let us see, he is better than me. Why don't you put them? But I have to listen to the people on the ground too. Not on the ground, the voters at all. What is crucial here, if they join us to ensure that the power will be, you can take the power, then that is what we intend to do. Kita nakkan supaya kita pilihan raya ini kita nak kuasa. Untuk apa? Bukan untuk masa depan saya, bukan untuk masa depan Daryl, but the future of Sabahan. Ya? Dan bila kita dapat satukan, kerana ini menjadi perhitungan kita, bila mana bahagian itu dapat dimantapkan dengan kerjasama. I have to mention this. For example, like my ketua bahagian, Supreme Council, Zinin. He's a PhD holder, He's a master degree holder. And then he told me, he said, my dear friend Datuk Harun, and I know him, a man with experience on gas in industry, when I was then the chief minister too. When I look at it, I said, why not? He come over here, he said, please accept him to the party, accept him in the division too. So when time comes, we will look into it, how best we can ensure that we can win this election and putting people who can realize the winning part of it, Okay. Sorry, how much would you take into account of your candidates' professional backgrounds?
Well, the most important part is not about professionalism, but it's about winning elections. So, whether that candidate is acceptable by the voters on the ground, and that is very important for us. And how do we realize that? Of course, as a seasoned person in politics, I have gone through in my life, and we go and not only ask all the party members inside the party itself, branches, divisional leader, yeah, tapi kita juga mendengar suara rakyat yang ada. We listen to the people on the ground there. If the voice is quite loudly, heard by us, then why not? We will decide on certain things, on how best we can put the candidate there. So it's more winnable rather than the professionalism. Yeah, of course. But you can't. I don't want to have a candidate who is winnable. End of the day, will he jump over as well? I mean, and also imposing certain things. I want to become the Minister of Finance. I want to become Ketua Menteri. Kadang-kadang ada syarat juga tu. Dah menang, tak menang, lari. That's what happened now. We saw with our own eyes. Kadang-kadang kita nampak bagaimana nak jadi calon, lepas calon nak jadi menteri, lepas menteri nak dapat projek. Pasal itu parti banyak berpecah-pecah, ya. Nakkan supaya jadi presiden parti, nak jadi timbalan presiden parti, nak dapatkan berbagai kemudahan. Tapi politik ini untuk tempat kita membantu rakyat kita, tempat kita beramal, help the people on the ground, ya, yang penting. Jadi itu syarat yang kita letakkan. Mestilah orang yang berpengalaman, mestilah orang yang boleh menang. Kalau dia boleh menang, lepas itu ada pengalaman, jauh lebih baik. Pasal apa yang penting, setengah-setengah bahagian, dia tak ada pengalaman, dia dari segi pentadbiran dia. Macam mana masalah tanah. Orang kampung contoh di Nabawal, orang kampung contoh di Sub, orang kampung contoh di Keningau di situ. Mereka mempunyai masalah dari segi urusan tanah yang ada. Kalau kita ada calon yang boleh menang, itu penting. Tapi di samping itu juga ada calon yang boleh menang dan boleh membantu untuk mengurus masalah rakyat di kawasan ini, maka ia boleh membantu kita. Banyak kawasan, saya pergi Bangi berapa hari. Lepas itu, sekali datang, bila saya tengok, air tidak ada. Tapi tangki air ada. Lepas itu saya tanya orang kampung di Bangi, masalah apa yang ada? Datuk Seri, kami punya tanah, kami sampai sekarang tidak ada geran-geran tanah. Majority of the people doesn't have. Tapi bagaimana untuk memastikan, when you put a candidate, kita letak calon itu, pastinya yang utama menang dan juga boleh mentadbir kawasan-kawasan rakyat yang amat memerlukannya, membantu mereka. Ya. Yeah? Okay, thank you. Hampir separuh pengundi muda, 600,000. So, macam mana meremajakan parti warisan calon-calon itu sendiri? Parti warisan ini adalah parti remaja. Timbalan saya, si Munira, ya, masih muda. Datuk Aziz, mana Datuk Aziz? Masih muda. Walahan Setiau Sagung saya masih muda ni. Ya. Lorito, Datuk Aziz, Terence Au, mana Terence Au tu Ketua Wira Bendahari, masih muda. Datuk Rosman. Yeah, Datuk Rosman, all these are young. When you look into the party that we have, is not only young people and highly qualified. Ada doktor, ada engineer, ada lawyer. Jadi saya nampak bahawa ini merupakan satu perkara yang perlu juga kita dengar suara-suara anak muda yang ada, yang dinyatakan Datuk Seri ada penambahan undi. Hampir lebih daripada 40%, 5% pengundi yang baru ini datang daripada pemuda. Dengarlah suara-suara pemuda. Saya dengar, bukan saya tidak dengar. Pasal yang kita bina hari ini, what we are fighting, yang kita nakkan pastikan hari ini, masa depan bukan saya punya masa depan. Yang kita nak perjuangkan hari ini ialah masa depan generasi yang akan datang. Jadi mereka juga harus terlibat dalam mencorak warna bagaimana keadaan masa depan yang ada itu. I don't want to, saya tak nakkan supaya saya yang mencorak warnakan seorang, perlu ada bersama untuk mencorak warna bagaimana kehendak anak-anak muda yang ada untuk membolehkan supaya masa depan mereka jauh baik daripada apa yang mereka rasa pada hari ini. InsyaAllah, mungkin sedikit masa lagi akan tahu berapa jumlah orang muda yang ada, berapa jumlah orang yang kita letak itu usianya. Okey. Baru-baru ni Datuk Seri Jeffrey menyatakan mewujudkan kesegenakan bersama. GBS gabung
gabungan Bersatu Sabah. So dia kata akan formalizekan itu gabungan JBS itu selepas dia. Apa pandangan Datuk Seri kalau jika berminat ke untuk join? Itu hak dia. Kita tidak boleh halang seorang individu politik nak tubuhkan berbagai badan yang ada. Cuma kita menjelaskan bahawa perjuangan Parti Warisan ialah untuk mempertahankan hak Sabah. Nakkan kita pastikan supaya pengurusan pentadbiran negeri Sabah jangan banyak sangat campur tangan daripada luar. Ya, kepentingan sama ada parti-parti ataupun kepentingan saya nyatakan daripada federal government tu. Ya, kita tidak mahu nanti persekutuan pasal bila orang tua kita mendatangkan perjanjian 63 dan kita dimerdekakan oleh pihak British. Lepas daripada pihak British menjajah kita. Nakkan kita supaya kehidupan kita tahu lebih daripada pimpinan Putrajaya, daripada pimpinan Kuala Lumpur. We know better what we want. Ya, jadi mengenai itu penting kepada kita daripada kita nak bergabung-gabung, besok nak gabung dia pun dulu dah bergabung dah. Barisan Nasional, PJR, GRS lah macam-macam gabungan. Di pasal itu kita dah putuskan Warisan bergabung dengan rakyat Sabah. Dia ada approach lah untuk berbincang mengenai perkara. Tidak. Ya. Mengenai 40%, bagaimana pendirian Datuk Seri jika Kerajaan Persekutuan memfailkan rayuan? Well, itu hak dia dari segi perlembagaan. Dari segi nakkan appeal, pasal bila mana mahkamah memutuskan suatu kes itu, dinyatakan bahawa ianya termaktub dalam Perjanjian 63, termaktub dalam perlembagaan Malaysia yang ada. Sepatutnya kalau kita lihat bagaimana kita membentuk Malaysia, perbincangan intergovernmental. Ya, waktu itu kita ada kerajaan North Borneo diwakili oleh governor. Tapi setelah kita perjanjian 63, governor tidak wakilkan kita. Tanda tangan di depan Queen Elizabeth, kita Sabah, North Borneo waktu itu diwakili oleh Tun Mustafa, Tun Fuad J. Sundang dan Tun Temanggung juga dari Sarawak dan Tun Openg. Berbagai pimpinan yang ada untuk membentuk Lee Kuan Yew dari Sarawak dan Singapura. Dan itu merupakan satu perkara di mana 40% ini dalam perjanjian 3, satu-satunya wilayah yang ada hak Sabah, bukan Sarawak, bukan Perlis, bukan Semenanjung. Ya, tidak ada hak. Itu yang membolehkan kita membentuk Malaysia. Termaktub di situ dan bagaimana pembayaran 40%. Cukai yang dipungut daripada Sabah dikembalikan kepada Sabah. But peruntukan itu mesti diperolehi daripada Consolidated Fund. Cara nak dapat cukai, cara nak bagi duit itu balik, ada cara-cara dia. Itu dah pun spell out clearly in the Malaysian Constitution yang ada. Maka itu kita pertahankannya ya bagi kita, dan perlembagaan ini sebaik mungkin ya. Dan bagi saya itu hak kerajaan persekutuan, tapi bagi pandangan saya better pasal ini dah pun dalam perlembagaan menunaikan sejak apa yang dilakukan, seperti apa yang kita telah buat masa warisan menjadi kerajaan. 18 hari bulan November 2019 kita bincang. Saya minta kepada kerajaan persekutuan waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir. Waktu itu saya ketua menteri dan jawatan kuasa yang hadir, Lim Guan Eng, Azmi, semua yang ada. Kabinet yang ada, their liking pun ada. Apa yang saya cadangkan di situ? Mandiang BK Liu, Menteri Undang-Undang waktu itu, bubarkan jawatan kuasa rundingan Perjanjian 63. Tubuhkan jawatan kuasa khas untuk menunaikan Perjanjian 63. Pasal buat apa kita mau runding-runding lagi? Pasal sudah dijanjikan, dirunding melalui Kabul Commission, dirunding melalui Perjanjian 63, sehingga kita bentuk, lahirkan satu anak dinamakan Negara Malaysia. Dan itu yang saya katakan penting kepada kita menghormati perlembagaan yang ada. But it's their right. Ya. Okey. Itu tinggal 2 minggu lagi, berapa persen candidates list sudah siap? We have done our part. Saya ingat persediaan kita pilihan raya parti yang paling, saya dah bergerak hampir 4 tahun.
Ya, saya tidak tunggu AJJ umumkan bila pilihan raya pengundiannya kah, ataupun tarik penamaan calon kah, ataupun dibubar dewan. Saya dah menjelajah ke peringkat akar umbi dan meneliti. Bukan hanya mendengar, melihat, bahkan dengar. Dan saya dah maklumkan dengan bahagian-bahagian kita. Bagi cadangan, sekurang-kurangnya 3 orang. Setiap bahagian siapa calon, di mana tempat, siapa dia. Kadang-kadang itu kita dah nilai. Dan bukan setekat itu. Kita dah putuskan berbagai keputusan dalam majlis tinggi. Kita dengar suara, tapi besok nanti bila parti putuskan, undilah calon parti itu. Dan calon yang ada di kawasan-kawasan ini, kita dah tahu. Yang bertanding warisan. Nah, itu yang calonnya itu WARISAN 73. Okay, must make sure vote. Pasal dulu ada orang kita yang contoh macam di kawasan-kawasan tertentu, ya, di api-api contohnya. Masa Pakatan Harapan kita letak calon daripada PKR untuk bertanding di situ. Warisan pun turut mengundi, walaupun calonnya PKR. Di Kota Belud, waktu itu PKR juga, Mustafa. Ya, waktu itu di Kedamaian, APKO juga letak warisan undi. Kali ini takkan ahli warisan tak undi parti warisan, walaupun calon bukan mereka, tapi yang bertanding warisan. Ya, so it must be clear in our mind on how to ensure that success can be realized in a struggle. If you look into your inner part of it, we must be very inclusive. We must have the unity within us to ensure that warisan can win these elections. Yeah, of course, candidate is very crucial for us because I've heard so many things. Candidate is indeed one of the factors that the people on the ground, the voters, will decide who to vote. Yeah, okay. Jadi 73 kawasan semua sudah ada kandidat. Ada. Semua sudah. Ada. Lebih lagi. Nanti kita umumkan dan hukum muka baru akan di situ ada. Berapa persen muka baru kalau UMNO? Nanti masa terdekatnya. Saya akan nyatakan nanti bulan depan, ya. Tariknya kita tengok nanti. Pasal saya tidak mahu nanti berlaku. We have to learn lessons well. You know, we learn how to make sure that a combinations of people there, ya, gender kah, umur kah, itu kita teliti secara mendalam dari segi keputusan kita untuk meletak calon-calon. Dan kita yakin bukan semua ketetapan keputusannya akan dikehendaki oleh semua pihak. Ya, malahan bila saya bertanding di Sempurna, bukan semuanya akan mengundi saya, ada juga tidak mengundi. Ya, tapi majoriti mengundilah. Okey. Yang calon itu adalah orang tempatan di sana kan, ataupun ambil dari tempat lain untuk pilotkan. Ini adalah orang Sabah. Ya, nah iyalah, ya. Inilah merupakan orang Sabah yang akan bertanding. Kadang-kadang kita nakkan supaya mesti datang dari daerah ini. Lepas itu mesti datang dari agama ini, mesti datang dari bangsa ini. Then we use all sorts of things. I think we have to change our mindset. Judge those people, end of the day, when they become YB, jadi pemimpin, judge them by the deeds. Pemimpin, kalau kita letak bangsa kita, kalau kita letak orang kita pasal sama agama, tapi niat kita apa itu? I'm a Muslim, but I give Christian money to build churches, you know. Dan saya sebagai seorang keturunan Bajau, saya iktiraf sekolah Cina yang ada di Sabah. We were the first to recognize UC, not Penang, not the PKR, no ada parti yang ada, you know. You recognize that. And ini yang kita nyatakan bahawa judge them not by just, you know, your skin, your face, coming from mesti daerah ini, mesti kampung ini, kan? Banyak juga orang bertanding datang dari kampung itu tidak maju itu, kan? Kemana keadaan-keadaan yang berlaku? Ya. Anything else? Thank you very much. So yang penting penyertaan
Then Datuk Peter, Datuk Harun, ya, sekiranya if you want to ask question, you can ask them. Datuk, kita pengen mengapa memilih warisan, warisan. Dan berapa ramai yang bersama-sama hari ini? Soalan pertama dulu lah, saya jawab secara ringkas. Kenapa memilih warisan? Saya ingat when kita punya perjuangan itu adalah perjuangan untuk memantapkan negeri Sabah dan parti lokal tempatan. Dan apabila parti lokal tempatan itu dipegang anunya oleh orang lain, maka saya rasa terbuka hati saya untuk menyertai warisan. Sebab hanya warisan yang sekarang ini berjuang. Dan kedua, jumlah keseluruhan yang menyertai saya. Sebenarnya di sini ada lebih kurang 20 orang. Yang nama-nama yang Datuk Sri sebutkan tadi itu ada banyak lagi. In fact, akan menyertai secara sukarela. Ada yang menelpon saya, ketua-ketua cawangan dan sebagainya. Dan mereka akan menyerahkan borang itu nanti di 6 hari bulan nanti di Pitas. Sementara di sini ini yang ejek-ejek bahagian dan juga ketua-ketua PDM, semuanya yang ada jawatan lah, ya. Okay. Datuk Peter. I believe in the leadership of Datuk Sri Safiaddin and his Salah Tuju, and I believe he can deliver. That's for the Sabahan unite under his leadership. Give him a mandate for the next 5 years, so that he can lead us and march us for the next 5 years for the future generation. This is why I choose to today to join Parti Warisan. And together with me, my bahagian, we don't count in numbers, but we will work towards to achieve the calon in N4 Tanjung Kapur to be a winnable candidates. So, and we will work hard for it. Thank you. Thank you. Okay, terima kasih. Oh. Jauh lah, wire dia tak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyertai warisan ini karena keputusan dengan itu saya berbincang dengan saya punya cawangan. Saya ada menemukan 4 cawangan. Saya sudah merasa bahagia. Jadi yang ikut walaupun 4 cawangan rasanya tidaklah 100%. Tetapi bilangan 4 cawangan itu berkali 200 lebih. Mungkin saya dapat dalam 70% gitu. Alhamdulillah. Itu lebih yang begitu. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Nothing else? Okay. Kita penyerangan bom. Right, come. Ini semua yang
Okay. Thank you. Thank you. Terima kasih doa. Terima kasih. Masih kuaktif politik ni. Minat. Minat.